mencari timba di tepi perigi, hinggap tempur di dahan kamera. TVSK KKLA bersiaran lagi, membawa liputan untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersua bersama saya, Arwah Wafa dan rakan tugas Ana dalam TVSK KKLA. Pada informasi anda, hashtag China, kreatif dan informatif. Kini, kami berada di Dewan Ilmu Bandar Estate Sempadan Majlis Apresiasi Prasekolah sesi 2025-2026. Majlis ini diadakan sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan kecemerlangan murid-murid prasekolah sama ada di bidang akademik dan kokurikulum. acara yang gilang gemilang dihadiri oleh Puan Natra binti Saari, Pegawai Pendidikan Seremban, Wakil PIBG, Barisan Pentadbir Guru dan para ibu bapa. Suasana sangat meriah dengan para hadirin yang anggun dan sigap bergaya dengan pakaian bertemakan milenium dan retro. Sebagai pembuka majlis, para hadirin dihidangkan dengan nyanyian choir Tuna Etifoli sebagai tanda solidariti kepada rakyat Palestin yang sekian lama menderita akibat pengejaman Israel. Sekarang, mari kita saksikan persembahan pembukaan pilihan rakyat yang dikendala Oting dan Ayam Putih. Majlis Apresiasi Prasekolah pada kali ini dirasmikan oleh Puan Natra binti Saari, Pegawai Pendidikan Seremban dan disusuli oleh persembahan montaj aktiviti prasekolah sepanjang 2020. Acara pembuka adalah penyampaian anugerah sebelum kurikulum dan kokurikulum. Tahniah kepada mereka yang telah terpilih daripada setiap kelas pra. Majlis turut dimeriahkan lagi dengan selingan persembahan tarian murid yang mengimbau kenangan lama iaitu Nostalgia Zaman Piramli, Tribute to KRU, Goyang Retro dan Kisah Dunia Flora dan Fauna. Kejap lagi kita akan menyaksikan persembahan dunia flora dan fauna. Wah, nampaknya murid-murid di belakang sangat teruja membuat persembahan. Kami juga sempat berbual bersama ibu bapa dan murid yang hadir hari ini. Jom kita bersama Hana untuk liputan seterusnya. Terima kasih Wafa. Hai, bersama saya Puan Zihan. Puan Akila. Zihan dan adik Akila dari Praceria. Puan, apakah pendapat Puan dengan majlis apresiasi pada tahun ini? Okay, pada pendapat saya majlis ni meriah dan patut dilanjutkanlah untuk sesi seterusnya. Apakah perbezaan yang dapat Puan lihat terhadap anak Puan selepas mengikuti pendidikan prasekolah? Okey, so saya nampak sekarang dia dah pandai baca, pandai mengira dan 3M tu dia dapat kuasai lah. Apakah harapan Puan untuk anak apabila dia melangkah ke tahun 1 nanti? Okay, saya harap dia boleh menguasai semua subjek yang ada di sekolah dan boleh berjaya dunia dan akhirat.
Jom kita dengar apa kata adik-adik tentang majlis pada hari ini. Senang. Nampaknya dah tak sabar betul adik-adik kita nak belajar di tahun 1 nanti. Sekian saja daripada saya. Kembali kepada Wafa. Penutup majlis apresiasi prasekolah kali ini ialah persembahan nyanyian oleh semua murid prasekolah dengan lagu yang bertajuk Guruku Tersayang. Sebagai tanda terima kasih atas jasa guru-guru prasekolah yang mula-mula sekali perkenalkan mereka menjadi pendidikan. Dengan ini, berakhirlah liputan kami pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel TV SKK KLIA Official sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Sekian, saya Hana dan Wafa. melaporkan untuk Buletin TV SKK KLIA. Sehingga bertemu lagi. Bye. Ooh.